Yang saya faham, jodoh pertemuan ajal maut telah ditentukan sejak azali lagi untuk jodoh. Biasalah dia cakap bab maut, bab jodoh. Benarkah takdir dapat diubah jika kita berdoa dan berusaha mohon pandangan? Kita duduk mengaji, duduk dengar, maknanya Allah telah tetapkan segala perkara yang akan berlaku. Nampak? Tetap berlaku dah. Ini keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Masuk dalam rukun iman, beriman dengan qada dan qadar. Kita kena yakin sungguh. Kemudian ada hadis pula, barang siapa yang bersedekah atau seumpamanya, umpamanya panjang umur. Panjang umur gua ni pula kan dia tetap berlaku dah. Hak ni jadi kemuskilan kita ni. Jawabnya, apabila dia datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda dibenar. Siapa yang banyak bersedekah, murah rezeki dan panjang umur, ataupun dengan berdoa, boleh tak jadi tambah dan akan tetap berlaku dah. Jawabnya, hak tu kita kena yakin. Keyakinan pertama, semua telah ditetapkan. Keyakinan yang kedua, boleh bertambah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah guana kita tak faham, kata tetap dah tambah guana pula. Tak usah nak main faham-faham lah, suruh yakin saja. Ya, kita suruh yakin. Allah tak tanya, mu faham tak mengaji itu? Tak. Kita ni umat tauhid, umat yakin. Bila kita yakin Allah akan tambah umur, tambah rezeki, kita yakin. Dan lagu mana? Lagu mana tu kalau kita nak cerita, Allah cerita, Nabi cerita, kita tak akan faham. Sama tak? Sebab kita lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta lemah sangat. Ambil pendrive 32 meg, cocok di PC, nak install, nak masuk barang 15 giga, masuk tak? Istilah multimedia dipanggil benda jadi hang. Sebab apa hang? Sebab kapasiti dia kecil. Begitu juga dengan akal manusia, kecil sangat. Wala tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu cuba untuk fikir ataupun nak kaji tentang Allah, termasuk qada dan qadar, min amrillah, daripada perintah Allah, kerja Allah. Jadi yang kita kena yakin, Allah tetapkan segala-galanya. Tapi bila Nabi royak, Nabi khabar, kita berdoa boleh menambahkan umur, juga kita yakin. Kerana kita duduk dalam kerajaan Allah, yang kalau kita nak fikir semua benda tak dan. Tak usah tentang qada dan qadar, macam mana boleh bertambah. Kita tidur pun sebelah bini kita. Kita duduk baca surat apa, dia tidur dah, tiba-tiba dia senyum. Dang tak kita nak kaji? Dang dah. Jadi kita yakinlah Allah telah tetapkan segala-gala, dan Allah boleh tambah bila masa dia nak tambah. Dan kita yakin bini kita tubuh saja ada atas katil, roh dia ada di kedamah. Batu dia senyum.